aplikasi app untuk Serambanjaya. Kalau dia orang ada rungutan ke masalah di tempat mereka, dia orang hanya gunakan app ni, just voice out apa yang dia nak, kita akan turun. Bila saya turun padangkan, saya akan bercakap dengan pengundi-pengundi semua dekat sana. Saya kenalkan diri saya lah calon nombor 1 daripada Barisan Nasional Pinalenti dan juga Palu. Dia orang akan bagi tahu satu je. Kali inilah kita nak pertukaran warna di Serambanjaya. Kerana ada banyak kes kebajikan tak dapat duit, JKM tak ada, infrastruktur asas apabila dia komplain, dia orang pun repair pun selepas 3-4 bulan. Lama dia orang kena tunggu. So far sambutan dia orang ni okey sebab dia nak tukar. Itu saja sekarang. Dia nak tukar angin daripada ribut daripada Johor Bahru dah turun dekat Negeri Sembilan sekarang. Gaji saya sebagai YB saya akan salurkan balik di tabung Serambanjaya untuk digunakan oleh orang-orang yang memerlukan. Sebab kalau sekarang kalau orang memerlukan bantuan 200 ke 300 ke 400 ringgit, dia kena mohon dulu, kena tunggu approval daripada kerajaan, bila dah okey baru dia orang bantu. Boleh tak dia tunggu untuk 1 bulan untuk beli pampers ke atau barang makanan? Tak boleh. Anak-anak nak pergi ke universiti, dia nak laptop. Dia memang dah top student, tapi murid B40. Dia nak pergi mohon, kena tunggu 1 bulan. Bila dah ada bantuan ni, immediate kita boleh buat. Kita boleh usahakan semua.